Rombakan Kabinet Anwar kali ini bukan sekadar tukar nama, tapi ini riset besar pentadbiran kerajaan Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan rombakan besar Kabinet Madani melibatkan lebih 25 perubahan termasuk lantikan baru, pertukaran portfolio dan menteri yang digugurkan. Namun, sebaik diumumkan, rombakan ini terus mencetuskan dua reaksi besar dalam kalangan rakyat, soal merit dan soal politik identiti. Antara jawatan paling kritikal, Akmal Nasrullah Mohamad Nasir dilantik sebagai Menteri Ekonomi mengisi kekosongan selepas peletakan jawatan Rafizi Ramli. Portfolio ini penting terutamanya ketika kos sara hidup dan pertumbuhan ekonomi terus menekan rakyat. Namun, ada suara yang mempersoalkan adakah lantikan ini dibuat atas rekod dan keupayaan atau lebih kepada keperluan politik dan kestabilan dalaman kerajaan. Dalam masa yang sama, Datuk Seri Johari Abdul Ghani mengambil alih MITI, Kementerian Strategik yang menentukan hala tuju pelaburan dan perdagangan negara. Pelantikan ini dilihat lebih market friendly, namun tetap tidak terlepas daripada persoalan sama, merit atau kompromi politik. Bagi isu wilayah persekutuan, pelantikan Hanayo sebagai menteri turut mencetuskan perdebatan. Beliau menjadi Menteri Wilayah Persekutuan pertama yang bukan berbangsa Melayu dan ini telah menaikkan kemarahan segelintir masyarakat yang melihatnya dari sudut sensitiviti identiti dan simbolik politik. Kerajaan pula mempertahankan bahawa pelantikan dibuat atas dasar keupayaan dan prestasi bukan latar belakang kaum. Dalam masa sama, dua menteri digugurkan sepenuhnya. Dr. Zaliha Mustafa dan Muhammad Naim Mukhtar memberi isyarat jelas bahawa jawatan menteri kini lebih terikat kepada hasil bukan kedudukan. Soalan sekarang, adakah rombakan ini benar-benar berasaskan merit dan keberkesanan atau tekanan politik sedang membentuk wajah baharu Kabinet Madani?